Selain harga emas, ada 3 caj tambahan yang tuan-puan kena tahu sebelum mula simpan emas Public Gold. Ada 3 sahaja yang perlu tuan-puan tahu. Caj yang pertama ialah Gold Premium, iaitu kos upah emas. Kos ini berbeza ikut item yang tuan-puan pilih. Contohnya Gold Bar 10 gram, Gold Premium dia ialah RM15. Gold Bar 100 gram pula, Gold Premium dia ialah RM70. Dan Gold Premium bagi 1 kilogram Gold Bar ini pula adalah RM250 sahaja. Caj kedua ialah kos penghantaran berinsurans dari kilang Public Gold ke alamat tuan-puan, dan ianya berdasarkan berat emas dan lokasi penghantaran. Untuk emas di bawah 22 gram perlu melalui postage. Bagi berat 0.25 gram sehingga 4.24 gram, bagi Semenanjung Malaysia adalah RM10 dan Sabah Sarawak ialah RM20. Bagi berat 4.25 gram sehingga 9.99 gram, Semenanjung Malaysia adalah RM15. Sabah Sarawak pula adalah RM25. Bagi berat emas 10 gram sehingga 19.99 gram, Semenanjung Malaysia adalah RM20 dan Sabah Sarawak ialah RM30. Bagi berat 20 gram sehingga 21.25 gram, Semenanjung Malaysia adalah RM25 dan Sabah Sarawak adalah RM35. Tips untuk jimat kos ini, gabungkanlah pembelian emas supaya berat lebih efisien dan kos penghantaran jadi lebih berbaloi. Kalau item lebih berat daripada 22 gram, tiada charge pos kerana emas perlu diambil sendiri di cawangan Public Gold pilihan tuan-puan dengan temu janji. Caj yang ketiga ialah EPP Premium. Bagi mereka yang pilih kaedah bayaran ansuran mudah Easy Payment Purchase, caj ini bergantung pada item yang dipilih dan dikenakan semasa bayaran yang pertama. Semua harga emas Public Gold dipaparkan secara terbuka di website dan aplikasi. Kalau tuan-puan nak simpan emas melalui akaun Masgap, jadi caj langsung. Tuan-puan boleh mula serendah RM100 dan simpanan emas tuan-puan kekal selamat. Jadi simpan emas di Public Gold bukan sahaja mudah, malah telus tanpa caj tersembunyi. Berminat untuk bermula, boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Masgap Public Gold secara percuma, ataupun boleh tekan link di bio, saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.